Assalamualaikum dan selamat siang kepada siapa-siapa yang tengok video ni. Hari ni aku nak ajar korang macam mana nak buat launchpad. Benda ni nak buat senang je. Mula-mula letak mula-mula gali lubang 3 kali 3. Lepas tu letak redstone dekat keliling ni kolam ni. Lepas tu letak lily pad kat tengah. Blok ni tak kisah blok apa-apa pun. Lepas tu letak blok 2. Lepas tu letak button kat situ. Lepas tu ni contoh dia terbang. Lompat-lompat bukan terbang. Nampak dia pergi launch kat angkasa. Benda ni redstone, air kat tengah, 3 lubang lily pad, letak button. Ni lagi sekali nak buat kat third person view. Dia terbang lagi sekali. Benda ni memang best gila nak buat. Boleh pergi tinggi. Nampak dia launch. Senang nak buat kan. Kena ada tu je. Ni semua. Tu je lah. Assalamualaikum dan bye.